Saudara, Parti Pakatan Harapan hari ini boleh diterima masyarakat kerana mereka bersembunyi di sebalik agenda sebenar mereka. Penyokong-penyokong mereka juga tidak diberi pendedahan tentang perlembagaan parti dan idealisme yang dibawa oleh parti mereka sendiri. Dan saya tidak faham kenapa politik di Malaysia ini seolah-olah ingin menyembunyikan matlamat, agenda dan idealisme sendiri untuk mengekalkan sokongan secara menipu terhadap parti mereka. Mereka sanggup menjadi sesumpah yang menyesuaikan diri mengikut keadaan daripada jujur dan ikhlas memberitahu masyarakat siapa sebenarnya mereka dan apakah matlamat mereka. Berdasarkan Perlembagaan Parti Keadilan Rakyat, mereka berada dalam spektrum center-left iaitu Progressive Social Liberalism. Berdasarkan Perlembagaan DAP pula, mereka pun berada dalam spektrum center-left iaitu Progressive Secular Social Democrat. Dan kalau di peringkat antarabangsa, DAP dan PKR ni macam Labour Party di UK dan Demokrat di US. Daripada sudut pegangan agama dan kaum pula, Progressive Social Liberalism dan Progressive Secular Social Democrat ini menekankan kesamaan antara semua kaum dan menolak agenda keistimewaan bagi sesuatu kaum serta menekankan pemisahan antara agama di mana dasar-dasar kerajaan haruslah bebas daripada pengaruh agama tertentu. Berbeza dengan Parti Bersatu yang memegang idealisme nasionalis inklusif dan PAS Islamic konservatif yang berada dalam spektrum right wing dengan menekankan identiti nasional tanpa mengecualikan atau mendiskriminasikan kelompok minoriti dan mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Kenapa mereka ni nak bersembunyi? Adakah kerana mereka takut hilang sokongan sekiranya mereka jujur?